Laju buat kerja. Ingat lagi tak projek laman yang kita orang payung waktu hujan semalam? Alhamdulillah, hari ni kita orang belanja view yang dah siap sepenuhnya. Laju juga diorang ni buat kerja. Ramai yang selalu tanya, berapa lama kita orang perlukan untuk siapkan laman macam ni? Jawapan jujurnya, benda ni kalau nak cakap laju pun susah juga. Tengok keadaan. Korang faham kan? Paling cepat pun biasanya ambil masa 2 ke 3 hari. Tapi cepat tak cepat ni bergantung pada keluasan tapak, keadaan tapak tu dan keadaan cuaca semasa. Tu belum ada hal-hal lain lagi tu. Kadang ada je yang buat kita orang ambil masa lebih sikit. Bukan apa, kerja-kerja nak ratakan tapak dan buat saliran ni tak boleh buat cincai. Susah nanti. Cuba tengok ni. Bila base dah siap, kita orang lapik weed mat, tambak, ratakan dan mampatkan pasir. Barulah kita orang susun pokok landscape kat tepi pagar tu. Dah settle semua tu, baru kita orang hampar rumput tiruan premium bunny grass ni. Korang tengoklah hasil dia. Macam dari laman yang tak terjaga terus bertukar jadi laman yang kemas. Nampak style kan? Dan paling penting, tak payah pening potong rumput dah lepas ni. Hujan lebat pun tak ada hal. Korang yang nak laman cantik macam ni, dering-dering je bunny grass laju-laju.